saya mempunyai seorang sahabat yang sudah bertunang dan akan berkahwin tidak lama lagi. Bagaimana nak mengajak pasangannya berubah, dekatkan diri kepada jika dia keras hati. Okey. Jadi secara kesimpulannya, bagaimana untuk mengajak pasangan kita untuk berubah daripada yang keras hati, yang tak ingat pada Allah, ya, untuk berubah kepada menjadi seorang manusia yang soleh. Jadi pertama sekali adalah kita cuba untuk mengajak dia untuk ke majlis ilmu. Yang pertama sekali hendaklah kita cuba ajak dia ke majlis ilmu, dan kita kena pastikan dia solat dengan cukup. Sebagai contoh, kalau dia tidur waktu subuh, ya, kita dah bangun subuh, kita kena kejutkan dia untuk bangun subuh sekali. Lepas tu kita kena pastikan kita ajak dia untuk solat. Ya, sebab bila solat dia tak lengkap, maka biasanya akhlak dia pun, jalan dia semua rosak. Dan sekiranya kalau akhlak dia baik, sekiranya solat dia baik, maka jalan dia pun insya-Allah semua banyak yang settle. Jadi pertama sekali dah kita pastikan, kita ajak dia, ingatkan dia pada solat. Lepas tu kita ajakkan dia untuk ke majlis ilmu. Dan kita sebagai kawan, kita cubalah kita hadiahkan dia buku-buku yang ilmiah, yang agama kepada dia. Sebagai contoh, buku-buku yang pasal neraka, pasal syurga dan sebagainya. Dan soalan seterusnya, Assalamualaikum. Saya ini mungkin tidak mendapat tajuk forum. Saya pelajar yang akan ambil bidang medik. Macam mana nak bahagi masa antara fokus kepada pelajaran dengan memperdalam ilmu agama? Macam mana nak ikhlaskan hati dan kaitkan bidang kedoktoran dengan perjuangan dalam agama? Harap doktor dapat kongsi buku yang boleh kaitkan bidang kedoktoran dan agama. Pertama, kita kena faham konsep saja. Ramai salah konsep. Dan kita, aku belajar medik ni, kira ilmu tu ilmu barat, bukan ilmu Islam. Padahal kita belajar medik ni, ataupun belajar apa sahaja, bidang sains ke, bidang matematika, biomedik dan sebagainya, semua itu sebenarnya ilmu Islam yang kita akan gunakan, kita akan praktikkan, kita amalkan untuk masyarakat kita, untuk negara kita, negara Islam. Ya, seperti ada satu interview wawancara dengan Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi tentang perubatan Islam sebenarnya. Jadi apabila interview, ya, apabila diterangkan oleh Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi tentang perubatan Islam tu, yang akhir sekali kesimpulannya merujuk perubatan sekarang ni, perubatan moden sekarang ni merupakan satu perubatan Islam. Yang sebenarnya perubatan Islam ni bukan hanya fokus pada madu lebah, pada air zam-zam, buah kurma dan sebagainya. Itu yang betul, itu perubatan sunnah. Dan perubatan yang kita amalkan pada masa sekarang juga merupakan perubatan Islam. Itu kata Yusuf Al-Qaradawi dalam satu pemotretan yang sangat-sangat panjang. Jadi bagi seorang pelajar perubatan lah, ya, sebab kita tahu bahawa pelajar perubatan sangat-sangat sibuk. Kuliah penuh, orang lain cuti 3 bulan, kita cuti 3 hari saja. Kadang orang lain cuti sebulan, kita cuti sehari saja. Jadi masa tak ada, masa kena study je. Jadi yang pertama sekali, cubalah kita libatkan diri dalam majlis-majlis ini seperti usrah dan sebagainya. Kerana usrah, majlis ini sangat-sangat penting untuk membentuk diri kita, untuk memberi ilmu kepada kita. Ya. Yang kedua, cubalah kita baca buku-buku yang ditulis oleh tokoh-tokoh ilmuwan Islam yang terpilih. Sebagai contoh, buku Dr. Zakir Naik, buku Ahmad Didat dan sebagainya, yang banyak mengaitkan dunia sains dengan Islam dan sebagainya. Hamba Allah menulis, pada zaman sekarang, fitnah senang berleluasa. Kalau suami melakukan perkara remeh-temeh seperti membukakan pintu kereta, menjahit baju sendiri, so bagaimana nak elakkan fitnah bahawa lelaki itu dayus terhadap isterinya? Sebab-sebab turunnya bala apabila suami terlalu mentaati isteri. Adik-adik yang tak sayang kerana Allah, what you see is what you get. Kalau adik rasa perbuatan itu sebagai suatu perbuatan mentaati isteri, ia akan jadi sesuatu yang tak menyenangkan untuk adik buat. Tapi kalau adik lakukan perbuatan itu sebagai perbuatan yang mencontohi Nabi, maka ia akan jadi sesuatu yang mulia dalam hidup adik. Dan sebagai isteri, lelaki itu Allah ciptakan sebagai ketua dalam rumah tangga. Dalam konsep kekeluargaan Islam,
ketua itu diberitahu dengan jelas bahawa dipikul oleh lelaki. Berbeza dengan barat ya, barat ni dia tak jelas, dia nak persamaan mutlak, tak jelas mana satu ketua, lelaki ke wanita, mana yang lagi mendominasi itulah yang dianggap ketua. Maka ketua ini nak ditaati, dia ada keegoannya yang tersendiri yang nak kita raikan. Maka kalau isteri nak suami buat sesuatu yang macam Nabi buat pada dia, jangan amalkan konsep suruh. Contohnya ya, dia nak minta suami dia tolong bantu dia masak kat dapur. Jangan, abang, dia bantu masak kat dapur. Tobat suami tak buat. Sebab suami tak suka disuruh. Itu psikologi orang lelaki. Yang perempuan kena raih. Tapi kita boleh bantu. Suruh ngebantu lain ya. Bantu ni maksudnya kalau kita terlalu perlukan bantuan dia, kita nak angkat pasu bunga ni berat. Kalau kita kata, abang angkat pasu bunga tu, ianya tak menghormati hak dia sebagai seorang ketua yang tak suka disuruh-suruh. Kalau kita nak hormat dia, nak raikan psikologi dia, kita bantu bagaimana? Komunikasi memainkan peranan penting kat situ. Contoh kita puji dulu, abang kuat, abang lelaki yang tak mampu nak angkat pasu ni. Boleh tak abang tolong yang angkat pasu ni? Suami akan rasa dia ni diperlukan, bukan disuruh-suruh. Ya, dia rasa dia perlu bantu isteri dia. Okey, seterusnya dayus itu kita nak kena jelas. Dayus ini bukannya kita mentaati isteri ya. Dayus ini ialah kita membiarkan isteri membuat maksiat tanpa sedikit pun rasa cemburu, tanpa sedikit pun usaha untuk bantu isteri keluar daripada maksiat tersebut. Kalau isteri minta tolong angkat pasu bunga, maksiat tak maksiat tu? Tak maksiat. Apa pula dayus kat situ kan? Tak ada konsep dayus kat situ. Okey, wallahualam. Okey, saya bacakan lagi soalan seterusnya. Saya ada mendengar hadis yang mengatakan sebaik-baik wanita adalah yang rendah maharnya. Boleh Ustazah terangkan maksudnya? Rasulullah SAW sebut ya, sebaik-baik wanita adalah yang aisarahunna mahran. Aisarahunna ni maksudnya yang paling ringan. Selalu masyarakat kita terjemahkan yang paling murah kan? Sebenarnya yang paling ringan ini dia relatif, bergantung kepada kemampuan suami. Kalau suami tu kaya, gaji 20,000 sebulan, dia nak bagi mahar RM7,000 ke adik, ringan ke berat bagi dia? Ringan je. Jadi sesuai dengan kemampuan dia, itu tak jadi masalah. Maka itu pun masih dikira aisarahunna mahran. Hatta setiap mahar bagi isteri-isteri Rasulullah SAW berbeza-beza mengikut taraf mereka, ya, mengikut kemampuan Nabi ketika itu. Kalaulah Ummu Salamah ya, maharnya berbeza dengan Aisyah, dan mahar Ramlah binti Abu Sufyan berbeza dengan mahar Ruqayyah Juwairiyah dan sebagainya. Dan mahar yang paling tinggi terhadap isteri Rasulullah SAW adalah mahar kepada Ummu Habibah Ramlah binti Abu Sufyan. Sebab ketika itu mahar diberikan oleh Raja Najasyi. Mereka nikah dalam jarak jauh ya. Ummu Habibah tu nikah ketika dia berada dekat negara Habsyah. Rasulullah duduk jauh, dan Raja Najasyi mewakili Rasulullah untuk bagi mahar. Sebab dia kaya, maka dia bagi mahar yang besar kepada Ummu Habibah Ramlah binti Abu Sufyan. Maka tak ada masalah, ringan bagi Raja Najasyi. Dan kalau ringan bagi suami, maka tak ada masalah lah. Dia nak letak berapa pun mahar tu. Wallahualam. Soalan seterusnya, saya pernah membuat solat istikharah dan sentiasa berdoa kepada Allah agar saya dikurniakan jodoh yang baik yang diridai Allah dan ibu bapa saya. Dan saya mendapat petunjuk dan rasa hati orang itu adalah orang yang pernah saya sayang dahulu, tetapi orang itu sudah pun bersama dengan perempuan lain. Sudah. Apakah saya letakkan hati saya dengan petunjuk yang diberi pada istikharah ataupun melupakan sahaja kerana saya tidak mahu mengganggu dia dan hubungannya dengan teman barunya itu. Jadi kat situ nampak